Okay, Assalamualaikum guys. Okay, hari ni kita nak pergi makan shabu yaki. Dengan siapa adik? Dengan Mamat ni. Ni lagi seorang Wan. Ni lagi seorang ni. Okay. So apa-apa, stay tune okay guys. Relax kan sampai yang jalan tu kau ni. Mana tak kita diserang lebah lagi ke kan? Tahu dah? Okay guys, kenapa aku tiba-tiba je nak buat YouTube ni sebenarnya aku terinspirasi daripada sini aku, salah seorang sini aku yang dekat tempat belajar ni. Dia buat macam satu dia buat YouTube yang lebih ke arah motor tapi untuk aku tak nak lah ikut macam dia sebiji kan. So kalau aku nak buat YouTube yang macam aku nak share kehidupan aku. Aku nak share buat kehidupan aku nak tunjuklah apa yang aku buat. Aku tak kisah pasal pendapat orang. Aku sebab itu adalah orang kata apa, hak masing-masing lah. Kalau dia komen tu hak dia. Aku sebagai orang yang membaca, itulah hak aku nak terima atau tak, tu je. Okay guys, so macam yang korang tengok tu, kereta memang sangat banyak kalau dari jalan yang kita tengah lalu tu. So aku rasa macam wah, adakah kita memang akan dapat lambat makan hari ni? Sebab dari pagi kita gerak dari pagi, so tak tahulah makan tu bila. So nak tak nak kena teruskan sebab di plan pun last minute, jadi kita enjoy je lah macam mana perjalanan kita. Okay guys, so let's go. Okay, so siapa yang duduk gali ni kita akan dapat tahu ni lari ke petang angkat tu. So kita akan lari ke petang angkat ni sebab tu memang dekat tu dah dengan petang angkat ni. So kita payunglah sikit giveaway guys. Maaf lah nampak goyang-goyang sikit sebab biasalah bawa laju kan. So yuk, anda dah nampak Mayang Mall. Itulah destinasi kita guys. Luar lah guys. Dalam mahal. Yang Okay guys, apa stay tune dekat dalam ni. Meanwhile, okay, so kita dah masuk Mayang Mall. Jadi kita sedang berjalan on the way ke shabu yaki lah. So time ni kita tak nampak tau, sebab jauh je kan. So tak nampak lah berapa ramai sebenarnya orang kat shabu yaki tu. So jalan lah kita dengan muka orang kata lega lah sebenarnya dah sampai. Tapi sampai je depan ni ramai jugalah yang tengah scan tu QR dekat situ. Jadi nak tak nak macam
macam tu lah kita hapuskan lah. Dah datang yang kali main tak tahu balik kat mana dia. Boleh dong. Tengok saya dengan si dia. Wah. Lega kan? Years later. Okay. So tujuan utama pula lepas ni cari ATM. Guys, dah jumpa guys. ATM kan Dekat bawah rupanya guys. Tempat tadi. So kita orang kena on the way balik turun bawah. Sana je kan yang boleh turun kan? Oh ni boleh. So jom cari ATM. Sebab kedai tu cashless guys. Tak boleh nak geramnya. Tak boleh nak pakai cash. Malam guys, kita orang kaya guys. Pakai cash je. So kita kena pergi. Kalau ada CDM boleh nak masuk duit. Kalau tak boleh pakai duit saya dulu. Kalau duit saya kopak ada dulu. Memang free mana? Let's go. Okay, kita dah pergi ATM tadi. So ATM tu boleh masukkan duit sebab dia free bank. So nak memang pakai duit saya dulu lah. Ni tak tahu ni buat apa kat Makato sebenarnya. Apa ni? Oh, jadi daging. Okay, untuk pengetahuan kita dah pergi Shabuyaki. Dapat, cuma kena tunggu lah. Dia lebih kurang 75 sekilo kan? 75 sekilo kan. Lebih kurang 75 orang je. Ayam sekor tu. Jadi, dia jalan tu. Sementara tunggu perempuan nak sampai. Sebab kita tak tahu diorang sekilo kat naik dan sekarang. Sekejap tu tengok lagi. Kalau beli yang dalam masak tu pakai dalam masak. Wah, daripada sorok lah. Ganti-ganti daripada presiden. Ganti-ganti saya dan orang bos. Dah, marilah kita pusing-pusing tu. Dekat tu. Mercato. Sebab kita pun tak tahu nak buat apa ni. Agak-agak orang lama kan? Kena hidai. Ada lagi dah pukul 11. Nak ke 12. Berdua kat yang makan ni. Berdua lah. Ni nak buat apa ni? Kata-kata lah, untuk tentu buat kan. Itu yang sudah harga kan sebenarnya. Apa-apa dah betul lah. Betul. Dia lawa kanan aku. Dek. Wah. Kita tengok guys, dalam mengumpat apa guys. Wang kamu tengah puasa sekarang. Satu mikrofon tu ada Wang kamu orang. tengah puasa dah Tengok sahur. dalam buat apa, nanti kita akan reveal lah dalam video nanti korang akan dapat tahu apa yang buat. Tak tahu lah dia mengumpat siapa kat depan ni. Tapi biasalah perempuan kan. So mengumpat. Diorang tak tahu lah. Asyik dah bagi tahu yang mic tu dah aktif. So kita tengok dalam video nanti apa yang diorang akan cakap. Kau tengok Kita orang lupa yang Haris, perempuan pegang guys. mic macam dia genggam dia genggam macam tu.
Dia buat. Dia nak buat konten memalukan guys. Mic kat tangan tu. Mesej. Aku tengah lapar tau sekarang ni. Nampak kita pula yang cepat bunuh orang. Itu lah pasal ni dapat orang dia. So hantar bilang. Aku pula kena. Wan. Oh, astagfirullah. Cakap apa ni? Bukan panggil salah perempuan je gitu. Semua perempuan panggil satu. Dia pula yang kena pegang. Aku yang kena pegang pula. Orang dia tanya apa, kita boleh pegang. Orang perempuan kan, saya satu minit tak lawan, dia tambah. Tanya, dia tutup lah. Meanwhile, Okay guys, so mungkin masa lepas ni lah, sekejap lagi sampai masa dia. Lagi 8 giliran. So tak tahu lah pukul berapa sebab kau dekat kedai ni. Kenapa kat kedai ni? Sebab yang dia perempuan, kalau kata dia nak ambil gambar bertiga sebab salah seorang tu birthday girl hari ni. So kita kena tunggu kat depan kedai sampai jam Iwan ni. Mana Iwan? Beg tu ambil tau. Memang beg tu di bawah. So harap-harap sempat lah kita nak kejar masa. Lebih kurang 8 giliran ni dia. Kalau 8. So sempat lah bagi diorang ambil gambar dulu, happy dulu. Sebab lepas ni melantak lah guys. So apa kita update lepas ni. Okay, so kita ambil dah lah duduk last kali kan, awal sekali tunggu pula yang lagi 4 orang jalan ni. Jadi ni terus sudah Masuk ni. So guys, kita terus kita berharap pada lift. Nampak Wan, kita tengah tunggu Wan. Dah nampak Wan kat sini. Wan, dah nampak Wan kat sini. Kemunculan orang kita muncul ketiga so Allah ya Tuhan. Masuk. Okay, so lebih kurang 7 giliran lagi. Kita tengok dapat tak dapat. The lift dah buka. 2,000 years later. So kita dah sampai Kebuyaki. Kita lalu kan ramai je. Dah tanya dua ramai. Tapi kita punya turn. Tinggal sikit. Lagi 5. So Guys, korang bayangkan guys kan, kita orang scan ni tadi, kita orang beratur nombor 69 5 jam, baru 4 lagi 5 jam guys. So korang fikir-fikir lah nak datang Shabuyaki public holiday. Okay, betul. Busur dengan malam. Tengah tunggu nak bagi tahu berapa orang settle.
Yang muka-muka barai tak makan yang bayi. Kita dah pergi penghujung dah lantak. Muka-muka ni semua dah habis makan. Okay. Dah kenyang Tapi 3 orang ni, 2 orang lah makan slow, makan sikit. Kita dah ada di penghujung. Okay. So kita orang next nak pergi solat dulu. Lepas tu mungkin nak pergi pantai. Diorang kata nak pergi pantai. So let's go. Okay guys, so kita dah sampai Masjid Sembarang Taki untuk solat asar tu. Makan juga, happy juga. Solat tetap kena buat. So let's go. Okay guys, so kita dah bersolat. Nampak macam plan nak pergi pantai pun dah tak mampu dah ni kita orang nak pergi. So itu saja konten pada kali ini. Stay tuned for next content. Ciao dulu, Assalamualaikum.